Mamat ni lah yang merosakkan kita dengan gula. Asalnya Mamat ni dia cuma nak orang jaga kesihatan je, since dia dah dalam bidang kesihatan ni. Tapi dia duk rasa time tu orang tak ambil tahu and tak tahu pun pasal kesihatan ni. Kalau you cakap dengan diorang ganja ni sihat pun, diorang percaya. So dia decide untuk teruskan je dia punya pembelajaran dalam bidang kesihatan ni supaya dia senang nak cerita balik dekat orang. Tapi dia ada satu masalah. Kalau dia buat research, dia nak cari tahu benda yang betul pasal mineral, vitamin dan juga nutrisi makanan ni, dia tak ada saintis-saintis yang pakar. So dia decide untuk buka satu Department of Nutrition, yang mana department ni lah yang akan kumpulkan ramai saintis-saintis yang at least yang ada di England ni, supaya diorang boleh duduk and bincang pasal bidang ni. Tapi sambutan kurang memberangsangkan, mungkin disebabkan orang tak tahu pun kewujudan Department of Nutrition ni. So Frederick ni dia decide untuk keluar pergi bagi talk, tulis buku dan juga masuk radio lah. Benda ni berlaku bertahun-tahun sampailah tersebar luasnya awareness ni. Bila benda ni jadi, sebenarnya Frederick ni dah menggugat kedudukan industri makanan macam Coca-Cola, Kellogg, Hershey's dan juga yang paling besar sekali, The Sugar Association. Diorang pun tak tunggu lama, diorang terus adakan meeting untuk cari cara macam mana nak ajak Frederick ni supaya join diorang, sebab waktu tu Frederick tu antara orang yang paling popular dan juga berpengaruh. So daripada meeting tu, diorang terus contact Frederick. Frederick ni pula lepas dah dengar tawaran yang diorang dia bagi, dia tak fikir panjang, dia terus terima. And itulah sebenarnya turning point si Frederick ni daripada seorang yang nak berkhidmat untuk masyarakat kepada penipu besar untuk industri makanan. Tapi tawaran ni bukan terhad kepada Frederick sajalah, ada beberapa saintis yang lain. Cuma Frederick ni antara orang yang paling berpengaruh. Lepas dia join diorang ni, Frederick ni tak tunggu lama untuk keluarkan naratif baru. Dia keluarkan naratif macam lemaklah punca penyakit jantung, bukan gula. Tapi naratif baru ni tak cukup buat orang percaya. Jadi dia come out dengan piramid makanan ni. Saya yakin saya pun sendiri menjadikan piramid ni sebagai panduan makanan kita. Tapi walaupun naratif ni dah dikeluarkan, masih lagi ada orang yang percaya dan masih lagi ada orang yang tak percaya. Disebabkan walaupun piramid makanan ni dah ada, kadar obesiti dunia masih lagi dia tak meningkat. Kita yang duk dengar ni, kita rasa dah gila dah. Tapi ada benda yang lagi gila. Benda ni berlaku bertahun-tahun sampailah si Frederick ni mati. Tahun 1999 barulah terbongkar semuanya pasal Frederick ni bekerjasama dengan geng-geng industri makanan ni. Tapi walaupun Frederick ni dah mati, masih lagi ada konco-konco saintis yang ada dekat dalam geng diorang ni. Jadi apa benda yang kita boleh buat? Jangan percaya langsung apa benda yang mereka ni nak cakap, dan kita masih lagi belum terlambat untuk ubah, termasuklah dengan generasi baru. Kita masih lagi ada masa untuk corakkan kehidupan diorang supaya kehidupan diorang jadi lagi baik.